Pada masa dunia yang serba moden ini, kenderaan EV atau electric vehicle mula mendapat tempat di hati pengguna kenderaan seluruh dunia kerana ia tidak menggunakan petrol atau diesel sebagai sumber kuasa. Ini kerana sistem EV menjadikan motor elektrik dan bateri sebagai punca kuasa utama bagi kenderaan. Hai, nama saya Muhammad Khairul Anwar bin Muhammad Khalid. Hai, nama saya Yong Jun Yong. Dan hai, saya Nik Mikael bin Muhammad Rezan. Kami dari Fakulti Teknologi Automotif Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Temerloh dan projek kami di bawah seliaan Encik Samsul Bahri bin Nur Tahir. Thermal runway adalah satu masalah yang boleh berlaku pada semua kenderaan EV. Secara mudahnya, thermal runway boleh berlaku bila mana salah satu sel dalam bateri EV mengalami kerosakan dan menyebabkan kepanasan bateri EV tidak terkawal. Dan ini boleh menyebabkan berlakunya kebakaran. Maka dengan itu, kami telah berjaya mencipta satu sistem sebagai nama HP Charging Fire Prevention System atau FPS. Ia bertujuan untuk memastikan sekiranya thermal runaway berlaku dan sistem kami dapat mengawalnya. Saya akan tunjuk bagaimana sistem kami berfungsi. Jom kita tengok apa komen mereka tentang projek kami. Sebagai pengguna EV, HP Charging FPS ni, dia dapat mengelakkan sebarang kemungkinan yang kita tak kehendaki, macam kebakaran pada. Akan prevent kebakaran ke ataupun kecelakaan masa charging lah. So sistem ni station pun ada memang bagus lah. Ni kita akan mungkin mengelakkan kebakaran yang besar dengan dia punya pengguna kereta. Proton, waktu sebagai technical leader lah kat Proton ni. Dia bagus lah sebab dia, orang bila pakai EV ni orang fikir risiko dia. Bila ada sistem ni, mungkin orang takkan risau lah bateri tu meletup ke, kereta tu terbakar ke. Dia bagus lah. Harap-harap projek ni berjaya sampai ke level tinggi lagi lah. Berkenaan dengan projek FPS daripada IKBN, dapati projek ini adalah baik, sangat baik dan juga salah satu langkah yang membantu pihak jabatan kami untuk mengurangkan risiko kebakaran disebabkan oleh kenderaan EV. Di pusat charger EV ini tak ada sistem khas untuk mengurangkan risiko. Kami yakin FPS ini akan menjadi satu projek yang boleh mengubah masa depan dunia automotif. Kerana kami menjagakan kesan itu akan dapat memberi manfaat mungkin bukan pada masa sekarang Atau mungkin 10 tahun lagi, dunia mula berubah dan beralih kepada teknologi hijau. Kerana kami tahu risikonya dan mungkin FPS akan menjadi satu jalan penyelesaian.